Alright, so ini ada char kuih tiaw kerang ya. Assalamualaikum semua. Okey, besok Khamis. So mungkin dah malam raya sebab kita kemungkinan raya hari Jumaat. Kalau Jumaat tak raya, raya hari Sabtu kita akan masih ada dekat bazar Ramadan. Tapi kalau raya hari Jumaat, besok adalah hari yang terakhir kita kat bazar Ramadan. Tetapi raya pertama, malam untuk raya pertama tu kita tetap berniaga. Tapi kita bukan berniaga dekat bazar lah. Kita akan berniaga depan kedai dekat Meru, restoran Pazuzu Meru. Kedai tutup tapi kita akan berniaga jual char kuih tiaw. Okay, char kuih tiaw special, char kuih tiaw udang, char kuih tiaw kerang. So kalau korang teringin nak makan, kalau korang dah rasa macam bosannya raya ni asyik makan ketupat lemang dengan rendang je kan. So korang boleh cari saya dekat depan kedai, tepi jalan. Saya pacak kemah untuk korang. Apa yang specialnya, saya sendiri yang akan masak. Tak kisahlah order tu ada berapa puluh ke, korang order 10 pack ke, saya sendiri yang akan masak seorang-seorang. Takkan ada orang lain yang sentuh. Okey, saya akan masak satu set. Tak kira korang order 10 ke, saya tetap masak satu set. Sebab apa? Sebab saya nak jaga kualiti. Okey, so saya nak tunjukkan korang apa yang saya akan jual, macam mana saya jual char kuih tiaw saya untuk 3 hari ni. Daripada hari pertama sampai hari ketiga. Okey, saya akan berniaga 3 hari saja. So ini dah kira road tour saya dekat Ipoh. So kalau benda ni terjadi, insyaAllah saya akan jalan satu Malaysia. Jom, on. So jom kita tunjuk dulu. Kita nak masak char kuih tiaw. First kali kita akan pecahkan telur, tumis, masukkan garlic, giling-giling, kuih tiaw. Masukkan kicap. Tauge Ipoh ya kita pakai. Tauge Ipoh, fucai. Kita pecah lagi sebiji telur. Nampak? Last kali kita masukkan kerang ya. Kerang yang fresh, bukan kerang yang frozen. Alright, so ini adalah char kuih tiaw kerang ya. Kita demo bagi orang tengok. So ada daun pisang. So ini adalah char kuih tiaw kerang. So saya demo bagi orang tengok char kuih tiaw kerang sebab kita dekat bazar kita memang jual char kuih tiaw kerang saja. Tapi untuk masa saya berniaga nanti ada udang, ada kerang, ada telur, ada mix, ada masalah lah. So inilah dia kejadian dia. Okey, kita akan jaga kualiti. Dekat bazar kita tak boleh nak masak satu-satu. Sebab kalau kita masak satu-satu dekat bazar, berapa panjang. So kita jual RM8. Tapi kalau untuk yang saya masak nanti, harga akan berlainan lah. Lagi-lagi sebab hari raya kan, semua orang tutup kedai, saya suruh je berniaga. Kesian saya. Okey, so inilah kejadian dia. Nampak? Senang korang nak makan dalam ni terus. Nampak? Bismillah. Lengkap daun pisang semua. Kat bazar tak ada lah. Jangan lupa nanti kalau korang lapar ke apa ke, nak cari makan ke, boleh cari saya lah dekat Meru. Itu dia. Assalamualaikum. Bye. Selamat Hari Raya.